Mahal ke Central Asia ni? Ramai yang komen DM tanya soalan ni dengan aku. Jadi untuk video kali ni, jom aku simpulkan secara ringkas, senang korang nak faham. Aku pergi ke 3 negara. Yang pertama adalah Kazakhstan. Kalau korang nak tahu kos dekat Kazakhstan ni sama je macam korang nak survive dekat KL. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Biasa sekali makan dalam RM20, hotel atau apartment korang still boleh dapat bawah RM200. Untuk Kyrgyzstan pula, daripada segi kos lebih kurang macam korang pergi Thailand lah. Makan murah, barang pun tak mahal sangat. Tapi lagi rare kalau dekat Uzbekistan lah, sebab kat sana murah sangat. Korang naik Yandex lebih kurang macam Grab lah, harga lebih kurang RM4 ke RM7 je. Kalau bab makan pula, aku makan berdua dengan wife aku, total selalu dalam RM15 tapi bawah RM20. Memang murah kalau dekat Uzbek. Korang pun mesti nak tahu macam mana aku buat pembayaran dekat negara-negara yang aku pergi ni kan. So ada dua cara. Yang pertama, korang boleh bawa duit USD dari Malaysia and then tukar dekat sana. Tapi aku guna option yang kedua ni lah, paling senang. Aku menggunakan Wise untuk semua pembayaran. Senang dan mudah, tak perlu bawa cash banyak-banyak. Tapi kebiasaannya kalau aku sampai satu-satu negara, aku akan pergi ke ATM, withdraw cash dulu sikit untuk kecemasan. Manalah tahu ada kedai yang tak terima kad ataupun time tu tak ada internet. Untuk withdraw menggunakan Wise ni, dia ada 2 kali pengeluaran free setiap bulan up to RM1,000. Selebihnya semua boleh dikatakan aku buat pembayaran menggunakan kad Wise. Macam aku link siap-siap kad Wise aku dekat Apple Pay. Jadi mudah. Kalau korang guna Android, Google Pay pun ada juga. Untuk public transport pula, let's say katakanlah aku naik Yandex, untuk apps Yandex Go pun aku dah link siap-siap Wise card dekat situ. Jadi korang tak payah bayar dekat driver menggunakan cash. Untuk naik train, pindah-pindah bandar, contoh daripada Almaty aku pergi sampai ke Astana, semuanya aku buat pembayaran online. Aku terus masukkan nombor kad Wise dekat sana. Korang akan dapat kadar penukaran tinggi. Lepas tu dia tak ada charge untuk foreign transaction. Jadi trip korang rasa lebih selamat sebab korang tak payah pegang cash banyak-banyak. Nak register Wise ni senang je. Korang pergi klik link dekat bio aku. Dekat situ ada register Wise. Yang paling penting register free je. Korang isi je semua detail and then korang apply card. Lepas dah settle, travel korang akan jadi lebih mudah dengan Wise. So macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.